Assalamualaikum, hari ni saya nak ajar. Soalan ni adalah tajuk Form 4 Matematik Operasi Set. Okey, so kita tengok jadual 3 menunjukkan pertandingan yang disertai oleh sekumpulan murid. Okey, soalan A dia adalah lekatkan gambar Raja Wen pada ruang jawapan. Okey, tips nak buat Raja Wen macam ni adalah, yang pertama tips dia adalah, kita kena tulis dekat ketiga-tiga. Maksudnya ketiga-tiga pertandingan dia ada mention macam ni. Okey, lepas tu yang kedua, kita kena tulis yang sahaja. Lepas tu yang ketiga, cari yang ada dan. Yang ada dua pertandingan. Tapi dia dah susun dah ni, so senang lah sikit. Kan? Tapi kalau yang tak susun tu, kena pandai buat sendirilah. Okey. Lepas tu macam mana kita nak buat? So kita tengok kan, kena tulis ketiga-tiga. So kita tengok ni, mewarna, menyanyi dan memasak. Maksudnya kat tengah-tengah sini. Maksudnya ni berapa ni? 5. Okey, dah tekan. Itu dah tulis 5. Okey. Saya biru lah. Tak, sebab saya nak kena tu. Takut salah. Okey. So kita dah buat yang satu ni. Yang dua pula tulis yang sahaja je. Maksudnya yang ni 6 dengan menyanyi sahaja, mewarna sahaja. So menyanyi sahaja dekat sini kan, menyanyi tu dekat sini 6. Mewarna sahaja tulis kat sini, mewarna 12. Okey. Lepas tu yang ketiga adalah mewarna dan menyanyi. Okey. Mewarna dan menyanyi. Maksudnya mewarna dan menyanyi. Maksudnya kat tengah-tengah sini. Jadi kat tengah-tengah sini kan dah ada 5 ni kan. Jadi kita kena tolak lah dengan 5 ni. Jadi 9 kita tolak dengan 5, kita akan dapat 4. So kat tengah-tengah ni, ni 4 tadi kat sini, tengah-tengah. Okey. Okey, lepas tu kita tengok memasak dan menyanyi. Memasak dan menyanyi. Maksudnya dekat sini. Nak aku tahu kita dekat ni. Memasak. Okey. Memasak dan menyanyi. Kita tengok kat sini kan, ada juga kat sini kan. Ada 5 juga kan. So kita kena tolak 5. Jadi sama dengan 10. Jadi kita tulis kat sini. Memasak dan menyanyi kan, ni sini. Ni memasak, sini menyanyi. So dia kan gabung. Okey. Kenapa tak tolak D? Sebab yang D dekat bahagian sini, dia tak sama dengan bahagian sini. Maksudnya dekat bulatan yang ni, dia ada 5 je kat sini. Sebab kalau bulatan yang ni, dia ada yang lain kan. Kalau bulatan yang ni kan ada yang lain. Bulatan yang ni, dia ada 5 je. Jadi sebab tu kita kena tolak dengan 5. 15 tolak 5. Okey, lepas tu kita tengok berwarna pula. Berwarna. Okey, yang berwarna ni, kita kena tengok yang dekat mewarna je. Maksudnya 12, 4, 5. So kita tolak lah. 30 tolak 12, tolak 4, tolak 5. So kita dapat 9. Tu kita letak sini 9. Okey, kita tengok memasak pula. Masak 35. Okey, memasak kat sini saja. 9, 5, 10 ke? Sekejap
Mana saya punya jati kita tu? Sembilan, 10. 9, 5, 10. Okay, kat memasak ni kita ada tengok bulatan memasak je. 9, 5, 10. Jadi kita kena tolak. 35 tolak 9, tolak 5, tolak 10. So kita dapat 11. So kat sini tulis 11. Dah siap. Ni berapa markah ni? Ni 2 markah. Kalau betul semua. Okay. Kita tengok soalan yang B dia. Soalan B1. Cari bilangan murid yang menyertai satu pertandingan sahaja. Okey. Satu pertandingan sahaja. Maksudnya dia ikut satu pertandingan, maksudnya dia tak ada bersilang kat mana-mana. Maksudnya kat sini kan mewarna ni kan, awak tengok ni dia seorang-seorang. Ni dia seorang-seorang. Maksudnya dia ikut satu pertandingan je. Ni seorang-seorang kan. So ambil yang tu. So B1 tulis 12 tambah 6 tambah 11. Ni yang menyertai satu pertandingan saja. So kita dapat 29. Okey. Tengok soalan nombor 2 pula. Bilangan murid yang tidak menyertai kedua-dua pertandingan mewarna dan memasak. Maksudnya dia tak ikut pertandingan mewarna dan memasak. Mewarna dan memasak. Okey, bilangan murid yang tidak menyertai kedua-dua pertandingan mewarna dan memasak adalah 12, 4, 6. Mewarna dan memasak. Okey, maksud dia dekat sini adalah bilangan murid yang tidak menyertai kedua-dua pertandingan mewarna dengan memasak. Dia tak join dua-dua tu. So maksudnya 12 kan dia sertai mewarna je. Lepas tu 4 tambah 4. 4 ni kan dia menyertai menyanyi dengan mewarna je. Sebab dia kena mewarna dengan memasak betul-betul. Okey, lepas tu 6 dia kan menyanyi je. So tak ada kaitan dengan mewarna dengan memasak. So tambah dengan 10. 10 sebab apa? Sebab murid ni kan dia menyertai memasak je. Patutnya dia kena menyertai mewarna juga. Dia tu. Tambah 11. 11 kenapa? 11 ni sebab 10 tadi sebab dia menyertai menyanyi dengan memasak. Patutnya kan dia nak mewarna dan memasak kan. Okey, lepas tu yang 11 ni sebab dia menyertai memasak je. Lepas tu kat sini kita dapat 12. Kita dapat 43. Situlah.